Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ini kita nak belajar cara nak membentuk persamaan kuadratik daripada punca-punca. Okay, bentuk arm persamaan kuadratik biasanya X kuasa 2 tolak X kuasa 2 tolak HTB ni maksudnya hasil tambah bukan hasil tambah B, hasil tambah punca. Yang ni bukan B, HTP. Okay, yang ni hasil tambah punca, HTP. Okay, so kita buat X kuasa 2 tolak hasil tambah punca tutup kurungan X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Okay, ingat dalam matematik ni ada darab dengan tambah. Mula kita tambah dulu. Okay, tolak yang tambah depan ada X, kemudian kita tambah dengan darab. Okay, X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah dengan hasil darab punca sama dengan kosong. Yang ni bentuk persamaan kuadratik. Ingat, yang ni kena tolak, yang ni kena tambah. Okey, contoh, kalau dia bagi, jika punca dia ialah 2 dan negatif 3. So, persamaan dia senang saja. Kita ambil formula ni tadi, kita tulis X kuasa 2 tolak hasil tambah punca. Punca dia 2 dan negatif 3. So, kita buat 2 tambah negatif 3. Ni 2 dan negatif 3. So, 2 tambah negatif 3. Tutup kurungan X tambah hasil darab punca. Maksudnya 2 kali negatif 3. So, kita buat 2 kurungan negatif 3. Kurungan ni maksudnya darab. Okay, sama dengan kosong. Okay, so kita tulis lagi. X kuasa 2, negatif tolak 2 tambah tolak 3. Dia akan dapat negatif 1X. Tolak 2 kali negatif 3, tolak 6 lah. Okey, sama dengan kosong. Kemudian kita buang kurungan, dia akan jadi tolak dengan tolak sama. Bila sama, dia akan jadi tambah. So, tambah X. 1 tak perlu tulis. Kalau depan ni perkali dia 1, jangan tulis. Okey, salah. Okey, so kita buat X kuasa 2 tambah X tolak 6. Okey, siap. Okay, contoh yang kedua, katalah soalan dia bagi 2/3 dan 5. Sama aja, X kuasa 2 tolak. Ingat, di sini tolak X, ini tambah. Okey. Okey, kita buat ni dulu tambah 2/3 tambah 5. Kemudian yang belakang ni pula darab 2/3 kali 5. Okey, yang ni tekan kalkulator kalau tak mahir. Okey, kalau mahir 3 kali 5 15, 15 tambah 2 17. So 17/3. Kalau tak mahir tekan kalkulator. So dapat 17/3. Yang ni atas kali atas, so 2 kali 5 10, 10/3. Tak mahir tekan kalkulator. Okey, sekarang kita kena buang kurungan. So yang ni tolak, ni tambah kan. So dia akan jadi tolak 17/3X tambah 10/3 sama dengan kosong. Katalah kita tak mau ada bawah ni per 3, so kita darab semua ni dengan 3. So ini darab 3, darab 3, darab 3, darab 3. Okey, ini akan jadi 3X kuasa 2. Ini bila kita darab 3, 3 ni hilang. Kan, bila kita darab 3, 3 dengan 3 ni boleh potong. Okey, dia 3, tinggal tolak 17. So, ini tinggal tambah 10. Siap. Kecuali kalau dalam soalan ni dikata punca dia ialah negatif 4 sahaja. Kalau negatif 4 sahaja, maksudnya dua-dua punca dia ialah negatif 4. Dalam kuadratik, dia mesti ada 2 punca. So, kalau negatif 4 saja, maksudnya dua-dua punca dia ialah negatif 4. Okey, so kita buat X kuasa 2 tolak hasil tambah punca. So, negatif 4 tambah negatif 4 tutup X. Tambah negatif 4 kali negatif 4 sama dengan kosong. So, kita dapatlah X kuasa 2 tolak. Yang ni dapat ni dengan yang ni. Tambah dia dapat negatif 8. X tambah 16. Sebab negatif 4 kali negatif 4 dapat positif 16. Last sekali kita buang kurungan. So, kita buat tolak. Tolak dia akan dapat tambah. So, kita akan dapat X kuasa 2 tambah 8X tambah 16 sama dengan kosong. Selesai.